Rasulullah pernah rasa apa yang umat dia rasa, tapi jarang sekali kita rasakan apa yang Rasulullah rasa. Baginda dah jadi anak yatim piatu saat umur dia 6 tahun. Dan baginda dia ada 7 orang anak, tapi ke-6 anaknya wafat meninggalkan dia saat dia masih hidup. Isteri baginda yang tercinta, Sayyidatina Khadijah, juga wafat meninggalkan baginda. Mereka orang yang tersayang dalam hidup ni meninggalkan kita saat kita masih hidup. Satu ketika saat Rasulullah tengah sujud, baginda dikotori dengan kotoran unta sampai ke tak boleh nak bangun. Tapi datanglah Fatimah, itu anak baginda, untuk angkat kotoran-kotoran itu daripada ayahandanya. Dan bahkan baginda juga pernah dimaki, dilempar dengan barang-barang yang sehingga menyebabkan baginda terluka dan berdarah. InsyaAllah besarnya perjuangan ya Rasulullah kita. Kita sebagai umatnya perlulah be grateful of Allah Subhanahu Taala, sebab ujian yang nak dibandingkan dengan zaman Rasulullah sangat-sangat berbeza. Ujian hari ini adalah untuk menguatkan kita, untuk mengesahkan keimanan kita. Lihatlah perjuangan kekasih Allah ya Rasulullah. Tanpa perjuangan baginda dan sahabat-sahabat baginda, Islam mungkin takkan sampai pada kita untuk hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.